Ramai yang tanya Abang Jubah, apa kelayakan untuk menjadi seorang adjuster? Untuk menjadi seorang adjuster, minimum adalah SPM dan juga pengalaman. SPM tu adalah minimum dia. Tapi lagi bagus kalau korang ada sijil dan juga ijazah berkaitan kewangan, undang-undang dan juga automotif. Untuk menjadi adjuster yang bertauliah, korang mestilah lulus exam daripada MII Insurance, iaitu Malaysian Insurance Institute, dan kosnya adalah BCLA, iaitu Basic Certificate Course in Insurance and Loss Adjusting. Walaupun korang dah ada BCLA ni, korang masih belum lagi adjuster bila korang tak bekerja di bawah syarikat adjuster yang berlesen. Kalau nak jadikan adjuster ni sebagai satu kerjaya korang, Abang Jubah sangat alu-alukan. Korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat cash repair ataupun claim insurans, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpa kat next video. Assalamualaikum.